Aku nak terberak ni. What up fellas? So, hari ni aku nak pakai moisturizer. Jom kita keringkan wajah kita. So, for your information, hari ni hari keempat aku pakai exfoliate. So, kita still lagi carry on pakai dengan confident. Maksud aku, komitmen moisturizer ni setiap hari supaya proses exfoliate berjalan dengan lancar. So, just spread it out all through your face, all through your skin evenly. Basically, aku punya muka memang oily. Sesuai sangatlah dengan aku. Kau tengok lepas aku sapu, dia punya tekstur macam korang baru lepas basuh muka dengan air. Nice gila. Aku memang suka pakai banjir weh. Kedai aku makan roti canai semua banjir. Ke belakang, ke bawah. Nampak kan tekstur dia? Macam baru lepas basuh muka dengan air. Memang shock gila. Nanti dah kering, muka korang akan jadi bersih, licin, jadi shining. So kalau kau berminat dengan moisturizer yang aku pakai, murah je kan, RM1 ya. Apa-apa, kau tengok beg kuning, okay? Ciao fellas, aku nak terberak ni.